Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah kepada Allah SWT kerana kita dapat bertemu kembali ke dalam podcast UMPSA buku-buku gali cerita yang siri kali ketiga untuk tahun ini 2026. Saya Adli akan menjadi moderator anda lah untuk sesi kali ini. So untuk pengetahuan para penonton, podcast UMPSA ini dijalankan untuk secara santai dan kita akan mengemukakan beberapa buah buku terbitan terbaru penerbit UMPSA, dan kita akan menjemput juga penulis ataupun penyunting buku tersebut untuk kita bersama-sama untuk bercerita dan juga lebih memahami isi yang terdapat dalam buku yang telah diterbitkan oleh penerbit UMPSA lah. Dan pada hari ini kita telah berbangga kerana mendapat menjemput Profesor Madya Dr. Zuraina Ali sebagai tetamu kita untuk hari ini untuk membicarakan tentang salah satu buku yang baru saja diterbitkan lah oleh penerbit UMPSA. Okey, so macam mana Prof? Okey pada hari Alhamdulillah, baik, sihat. You? Okey, sihat juga. Okey. Okey, pada sesi podcast kali ini, buku yang telah penerbit UMPSA pilih untuk dibicarakan adalah merupakan karya sundingan bab dalam buku yang bertajuk Comprehensive Insight into Language Education, a compilation from ICOT 2024. Okay, karya ini telah disunting oleh Profesor Madya Dr. Zuraina Ali sendiri, Dr. Ezi Hazlin Dangah, Rosnani Ismail, Siti Ainun Jariah Hassan dan juga Siti Nuzai Malina Abdul Majid. So daripada tajuk itu sendiri kita dah boleh tengok dekat language education, maksudnya buku ini akan menitik beratkan kepada pembelajaran bahasa lah, terutama kepada bahasa Inggeris lah. Okay, baiklah, tanpa kita membuang masa, izinkan saya memulakan sesi podcast ini dengan soalan berikut kepada Prof. Saya ingin bertanyakan lah, sebab ini adalah kompilasi buku yang mengandungi saya rasa lebih kurang 16 bab. Apakah faktor utama yang mendorong pasukan Prof untuk mengambil semua bab ni dan compilkan mereka menjadi sebuah buku? Okey. Sebenarnya semua kompilasi ataupun chapter dalam buku ini adalah rentetan daripada conference yang kami adakan 2 kali setahun, ya, iaitu conference ICOT, ya, conference yang Language Learning and Teaching, dan diadakan pada tahun 2024. Okey, so daripada artikel ataupun manuskrip yang telah dihantar, kami telah memilih, ya, yang terbaik lah. Maksudnya yang daripada yang terbaik itu maksudnya daripada formatting, daripada segi kandungan, dan daripada untuk yang ICOT tu dia terdiri daripada dia punya peserta terdiri daripada Malaysia, Indonesia dan Vietnam. Dan kita ada representatif lah di setiap negara tersebut. Itu adalah kenapa buku ini diterbitkan. So dari segi situ kita dapat tahu yang terdapat pelbagai negara lah yang terlibat untuk bahasa ni, dan kita tahu setiap mereka ni mempunyai pemahaman terhadap bahasa Inggeris yang berbeza. Diorang punya style of use bahasa itu, bahasa Inggeris tu berbeza lah. So bagaimana agaknya isu tersebut boleh dimasukkan ke dalam buku ni? Bagaimana isu tu dikupaskan dalam buku Okey, ni? sebenarnya bila kita bercakap mengenai bahasa Inggeris itu adalah bukan bahasa kita, mother tongue. Okey, kalau even kita di Asia, kebanyakan kita boleh dikatakan bahawa penggunaan bahasa Inggeris ini bahasa kedua, melainkan China. Okey, so China adalah bahasa Inggeris mungkin bahasa asing mungkin. Okey, so di dalam orang kata kami tengok bahawa bahasa Inggeris ini terbahagi kepada 4 skills. Jadi secara terbaiknya kami telah mengenal pasti 4 jenis skill ni, iaitu reading. Kita ada reading, writing, speaking dengan listening. Sikit sebanyak, tapi saya tak pasti listening tu sebab saya rasa memang sekarang kalau kita nak tengok tidak ramai yang menulis mengenai listening. Okey, so ini adalah 4 perkara yang kami titik beratkan. So kami zoom sama ada penyumbang itu menyumbang daripada skill yang mana, speaking ke, reading dan sebagainya. So itulah yang menyebabkan kami telah kenal pasti sebanyak 16 chapter di dalam buku ni lah. Macam tu.
Prof tadi dah menerangkan ada 4 kemahiran bahasa. So dalam buku ni 2 bab yang pertama memang menceritakan pasal speaking skill, pasal speaking anxiety untuk kalangan EFL learners lah, terutama di China dan Saudi. So disebabkan speaking ni dijadikan sebagai pembuka untuk buku ni. So adakah sebab kenapa kita macam diperkenalkan speaking skills ni? Ya, kalau kita ikutkan ya, speaking ni is a productive skills. Kan, kalau kita nak bercakap dengan orang, kita kena ada vocabulary. Okay, kalau kita nak writing is also productive skills. Tapi speaking ni macam is the first thing, macam kita boleh temu orang, kita takkan listen, mungkin kita akan bercakap dulu. So speaking ni sangat penting sebenarnya dalam kalangan, sama ada kita nak pergi dalam pembelajaran sendiri ataupun kita nak pergi ke negara orang dan sebagainya. So speaking ni maknanya satu yang skill yang amat penting, dan ini in fact di UMPSA ini adalah salah satu perkara yang dititik beratkan di UMPSA sendiri. Kita berkehendakkan ataupun kita kena menjadikan student kita seorang yang boleh bertutur dengan terbaik. Fasih mungkin kita bolehlah to the extent, tapi bercakap tu seolah-olahnya macam bercakap tu dengan menggunakan perkataan Inggeris yang mudah, tapi kita boleh faham, tak banyak pauses dan sebagainya. Itulah sebabnya speaking tu kami bawakan dia jadi yang pertama. Okay, so itulah case dia lah. Okay, untuk speaking macam saya cakap tadi lah, kita menyentuh pasal speaking anxiety. So pada pandangan Prof lah, mungkinlah ada certain pelajar kita, even pelajar di Malaysia sendiri pun rasa macam diorang susah nak berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, sebab bagi mereka kalau ada satu salah tu rasa macam alamak, nanti ada orang akan tegur atau ada orang akan judge kita ke. So apa nasihat Prof untuk like diorang ni like just speak je tanpa merisaukan pandangan orang lain? Mungkin pernah familiar dengan orang cakap, okay, kalau cakap ni mungkin nak kena betulkan grammar ke, kalau is, are, we, was, semua tu kan. So sebenarnya dalam satu sudut memang grammar tu penting, tetapi mengikut kata industri, saya terlibat dengan pakar dari industri menyatakan bahawa betul grammar tu penting, tetapi maknanya as long as the message get across, itu sudah baik lah. Okay, tapi tidak bermakna kalau macam message tu across, kita kena cakap je apa benda yang kita boleh cakap. Tidak. Tapi di sini menyatakan bahawa dengan menggunakan vocabulary yang mudah, kita sudah dapat menyampaikan maksud kita. Itu yang sebenarnya. Kalau kita memikirkan, okay, kalau nak gunakan perkataan yang macam technical ataupun a bit bombastic, boleh, tapi mungkin itu akan menyebabkan kita terlalu banyak pauses. Okay, itu yang tidak membuatkan kita punya delivery tu macam kurang cantik, kurang smooth lah maksudnya. So as far as anxiety is concerned, kita perlu ingat bahawa kita cakap bila kita bertutur itu, kita lah bertutur dengan pembendaraan atau vocabulary yang mudah supaya delivery tu akan dapat smooth. Okay, so don't think about grammar too much, I would say. Saya rasa itu yang perlulah untuk para pelajar faham, ya. Okay, so saya pun bersetuju lah, sebab saya rasa the reason kita susah nak speak in English ni sebab kita terlalu anxious dengan grammar kita. So the first step bagi saya nampak ialah kita just cakap je dulu, speak je dulu, and after that kita akan slowly progress lah untuk master the grammar itself. Okay, so seterusnya kita still dalam speaking, dan sekarang ni kita fokuskan kepada pembelajaran untuk mengimprovekan, memantapkan speaking para pelajar. So dalam buku ini dia menekankan antara penggunaan buku teks, pendekatan buku teks dengan pendekatan material light. So bagi Prof lah, apa maksud antara dua pendekatan ini dan yang mana lebih efektif? Ya, ini adalah salah satu manuskrip ataupun chapter yang ditulis di mana penyumbang compare, okay, membandingkan penggunaan buku teks dengan material lights. So material lights maksudnya mereka boleh bawa sebarang pembacaan. Tak kisahlah dia nak bawa macam newspapers ke,
ataupun dia nak bawa something apa sahaja, maknanya keratan akhbar pun boleh, macam iklan pun yang dia rasa dia nak bercakap dalam kelas. Okey, maka dengan itu guru-guru tidak perlulah fokus ke dalam ataupun ambil silibus dalam buku teks saja. So kita menggalakkan dalam penggunaan Materialize, kita menggalakkan pelajar untuk membawa material mereka, bahan-bahan yang mereka suka, dan persembahkan. It's like show and tell. Okay, show and tell. And then dia perlu macam berkongsi. Oh, saya telah membaca ini. Okay, itu yang dia nak. Sebabnya nak encourage speaking. Bukannya nak daripada buku teks. Okay, buku teks dia adalah ini, pertama kena buat apa, kedua kena buat apa. Dia tidak mahu macam tu. Tetapi bila menggunakan Materialize, student ataupun pelajar sangat bebas untuk bercakap. Dan sebab dia faham konten, itu yang terbaik lah. Macam tu. Daripada situ kita tengok yang sebenarnya kalau kita faham benda yang kita nak cakap tu, dia secara natural kita boleh speak lah dalam bahasa Inggeris. Okay, so untuk maklumat para penonton juga, buku di depan ni boleh didapati di buku iCourt 2024 ni boleh didapati di kedai buku penerbit UMPSA ataupun pembelian secara online di Shopee, dan boleh melihat link lah di ruangan komen. Dan jika para penonton terdapat soalan yang ingin ditanyakan pun boleh meninggalkan soalan di ruangan komen. Okay, Prof, untuk sambungan seterusnya, kita pergi kepada kemahiran seterusnya, iaitu kemahiran membaca. So dalam buku ni, kemahiran membaca juga turut diberikan penekanan. Sejauh manakah literasi membaca dapat membantu dalam para pelajar ni boleh menguasai vocabulary diorang? Okay, now bila kita cakap mengenai reading, kita tak boleh mengasingkan daripada vocabulary. Sebab sebenarnya vocabulary itu adalah punca segala-gala skills. Contoh, mungkin pernah dengar satu, saya tak ingat nama dia, tapi Keith Falls, nama seorang pengarang ni kan, Keith Falls something dia punya nama. So menyatakan bahawa kalau kita tak ada vocabulary, kita tak ada pembendaharaan kata tersebut, maka orang itu tak boleh bercakap, maka dengan orang itu tidak boleh faham apa yang didengari, maka orang itu tidak dapat faham apa yang dia baca, dan maka orang itu tidak dapat menulis tanpa vocabulary. So ini yang bila kita kata vocabulary and reading, dia macam tidak boleh terpisah. Okay, tadi soalan dia menyatakan sejauh manakah literasi untuk membaca tu membantu kita? Okay, so maksudnya bila kita membaca tu, maknanya kita kan ada macam kita pernah dengar reading skills kan. Jadi literasi tu sangat penting. Skimming, scanning dan sebagainya yang kita belajar, mungkin academic skills tu sangat penting. Sebab bila kita membaca, kita nak membaca untuk memahami. Kadang-kadang kita kena tengok, kadang-kadang ada yang menyatakan bahawa tak perlu baca satu sentence, at least kita pick up the keywords, which I think is true lah. Okay, and then skimming, scanning also something yang kita kena titik beratkan. So menguasai skill yang macam ni di dalam komponen reading itu adalah amat penting untuk kita memahami teks tu apa dia. Dan of course bila kita bercakap mengenai reading, mungkin kita ada reading assessment, sama je. Okay, so daripada reading juga, macam memang kita sebagai pelajar memang perlukan reading untuk increase kita punya vocabulary. Tapi ada juga masalah yang di mana para pelajar tak faham makna yang apa yang sedang diorang baca. So disebabkan masalah tersebut, diorang macam sometimes decided untuk tak baca, tak habiskan bacaan diorang. So vocabulary tu pun tak dapat. Ataupun diorang membaca tapi diorang tak faham apa maksud perkataan tu. So bagaimana kita nak make sure yang vocabulary tu boleh diserap ke dalam diri mereka? Pelbagai teknik, teknik lah saya. Untuk memahami satu-satu perkataan, perbendaharaan kata. Tetapi kajian menyatakan bahawa, pernah dengar guessing meaning from context. Bila kita baca ayat tu, okay, kita tak faham, lepas tu kita cuba guess, kita cuba teka-teka. Tapi untuk meneka, seseorang itu perlu ada macam, saya tak ingat berapa ribu patah perkataan untuk meneka secara tepat. Kalau pelajar itu meneka tapi dia tidak ada, saya ingat beberapa 5,000 saya rasa, saya tak ingat. Kalau mungkin boleh saya balik semula. Kalau kita tak ada jumlah perkataan tersebut,
maka kita tidak dapat meneka dengan yang sebaiknya. Mungkin dia tak faham, okey? Tetapi kalau kita kata mengenai vocabulary, cara mengikut kajian saya juga menyatakan bahawa yang terbaik dan bersesuaian dengan keadaan pelajar yang sekarang ini terlalu terlibat dengan smartphone dan sebagainya. So teknologi boleh membantu, okey? Dan tetapi bila kita bercakap mengenai vocabulary, kita kena tahu bahawa ada satu what we call this, not issue lah, satu area yang kita perlu faham bahawa untuk kita faham vocabulary tu boleh merujuk kepada dictionary. Nah, dictionary dalam beberapa kajian, termasuk kajian saya, menyatakan bahawa bila kita merujuk kepada dictionary, kita punya depth of processing, meaning to say that kita kan dalam dictionary tu dia ada pronunciation, kan? Kita boleh baca kan pronunciation macam mana, dan kita boleh baca oh ini maksudnya apa. Dan juga di dalam dictionary itu menyatakan bahawa vocabulary ini boleh digunakan dalam konteks ayat yang macam mana. Itu yang dinamakan depth of processing. Pelbagai contoh diberikan. Okay? So dengan itu, contoh mungkin mereka baca konteks ayat. Oh, mereka boleh ingat. Of course, kalau pronunciation pun mungkin boleh membantu. Tapi tak ramai yang boleh baca, that thing. Tapi itulah. So, tetapi setakat inilah, dictionary sukar sikit sebabnya dia kena, kalau what more when you take a look at, that thick dictionary kan. Itu saya rasa tak ada orang dah pakai. Okay, tapi kalau kita macam bercakap juga mengenai dictionary, tapi kita cakap mengenai sinonim, antonym, itu tidak banyak membantu. Sepatutnya seseorang yang menggunakan dictionary, kajian menyatakan bahawa mereka kena tengok konteks ayat dan juga mereka kena faham meaning tersebut lah. Macam tu ya. Okay, faham. Betul juga sinonim dan antonym tu, sebab walaupun perkataan dia sinonim, tapi tengok konteks ayat kita tak boleh juga pakai sebarangan jugalah. And sekarang pun dictionary pun tak spesifik kepada physical dictionary je. So I guess memang untuk improvekan kosakata kita, digital dictionary pun boleh digunakan lah juga untuk improvement. Okay, seterusnya soalan masih lagi berkaitan reading, dan saya pun masa saya merupakan seorang penyunting jugalah untuk buku ni, dan saya came across the term about narrow reading and wide reading. So saya pun bila dah tengok balik tu, saya perasan lah saya lebih kepada ke arah narrow reading lah. So agaknya Prof rasalah apa bezanya antara dua ni, dan yang mana lebih praktikal untuk para pelajar kita untuk guna? Saya rasa kalau nak bercakap macam tu, dia depends on our cognitive. Kadang-kadang ada orang suka sesuatu makanan tu masin sikit. Saya tak suka masin, saya suka tawar. Okay, so it depends cara pemahaman dan juga cognitive processing kita. Okay, dan lagi satu, bila bercakap mengenai wide reading dengan narrow reading, dia kena embedded in it. Kita pernah dengar satu konteks yang dipanggil macam kita punya prior knowledge. Kalau kita baca sesuatu tu macam tak kisahlah apa pun kejadian terbaru ni yang 61 tikaman tu kan. Kalau kita ada prior knowledge mengenai itu, contohnya kita fahamlah vocabulary yang dinyatakan. Mungkin ada vocabulary yang spesifik. Okay, so regardless we are it depends, ia terpulang kepada seseorang pembaca. Kalau kognitif dia secara orang kata boleh ada prior knowledge, mungkin narrow reading tu dia faham sangat-sangat. Okay, so it depends. So yang pentingnya adalah bagi saya lah, kalau ni kedua-dua, kita menggunakan kedua-dua, it's just a matter of percentage. Saya guna ni mungkin dalam 60%, saya guna ni dalam mungkin wide reading 60%, mungkin narrow reading 40%. So macam tu lah ya. So saya pun nak tanya juga, kalau macam bagi Prof, macam bagi saya lebih macam novel ke apa cerita, saya suka more to thriller ke criminal ke. Bagi Prof rasalah genre apa yang macam boleh dikatakan encompass majority of the vocabulary yang
student boleh Okay. grab? Again, it depends. Macam saya memang minat thriller juga. Saya memang minat macam apa saya tak ingat dah. Itu masa saya dekat masa sekolah menengah saya. Kawan-kawan saya pun kata, oh John Grisham. Pernah dengar John Grisham? Ni dah lama, saya tak tahulah sekarang ni ada ke tak. Okay, John Grisham. So bila I think John but surname is Grisham. Okay, so bila saya baca buku tu, saya tak suka sebabnya terlalu macam ke arah-arah macam serius sangat, tapi the vocabulary is really good. Perfect English. Pengarangnya sangat bagus. Tetapi saya membeli, mungkin I'm not sure whether you know Sidney Sheldon. Sidney Sheldon. Saya rasa saya memang memilih genre ni sebab itulah yang saya kata. Maksudnya dia membantu vocabulary, tapi saya faham dalam konteks genre Sidney Sheldon lah, iaitu crime stories. Saya suka macam tu, CSI. Jadi saya faham konteks tu. Tetapi menyatakan bahawa apakah genre yang pelajar boleh memilih untuk apa ni, untuk dia baca, therefore dia dapat vocabulary, enrich dia punya vocabulary. So ia tak we cannot say that okay you guna genre crime. Tak boleh macam tu. It's just that you across the genre you baca apa yang you suka. Okay, sebab because different genre, different vocabulary. That is for sure lah kan. Something, yeah. Okay. So kalau macam for me, kalau crime saya more to Agatha Christie. Saya more to antara novel lah. Itu adalah yang orang kata bestseller lah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok kepada motivation. Apakah hubungan antara motivasi pembelajaran dengan penggunaan teknologi dan pencapaian prestasi penulisan dalam kalangan pelajar? Kita dah masuk ke bahagian writing lah sekarang ni. Okay, kalau dalam writing, ya, penggunaan teknologi yang terpantas memang guna teknologi sekarang ni. Mengikut kajian yang saya buat dan juga beberapa kajian lain, mengatakan bahawa kalau kami di Pusat Bahasa sendiri, kami ada macam dululah last time kita ada Tell Me More. Ini adalah salah satu di antara mana perisian yang terbaik. Masa dululah, masa sekarang ni terlalu banyak, ya. So sebab that is one thing. Perkara yang keduanya adalah penggunaan smartphone dalam kalangan pelajar, dia macam tak dapat dipisahkan. So kalau you guna even phone kan, kalau you tak tahu vocabulary tu, you just tekan lama-lama and then dia keluar look up kan. Kalau not sure lah some ni kan, dia kata look up. Kita tekan lama-lama, bukanlah kita just press this thing and then dia terus keluar kat situ look up. So bila kita look up, dia bawa kita kepada dictionary ataupun apa-apa sources. So itu sebenarnya makna kita tak faham pembendaraan kata ataupun vocabulary tersebut, kita dengan segeranya dapat mengetahui apa maksud perkataan itu. Okay, so itu yang what is the best thing about technology is that it is very instant. There and then you will know the answer. Macam tu, you will know what the vocabulary is about. Macam tu. So kalau macam daripada situ, apa kesan dia kepada penulisan pelajar? Macam mana benda tu membantulah kepada penulisan? Saya rasa ia membantu sebenarnya. Sebabnya kalau misalnya pelajar tak tahu maksud perkataan tu, dia just tekan benda tu and then dia dapat look up and then baca. Lepas baca tu, mungkinlah dia akan menggunakan kefahaman dia, menggunakan kemahiran yang dia ada, maka dengan itu dia boleh menulis ayat macam tu, ya. So saya nak share juga macam masa saya sekolah dulu, one of the way yang untuk kita orang improvekan writing kita orang adalah kita orang rewrite balik macam essay ke daripada contoh jawapan ke. So what's Prof punya opinion on that? Dalam saya tak pasti, tapi dalam mungkin dalam video lah, kadang hafalan tu hafal kita menghafal vocabulary membantu, hafal sentences also membantu, tapi jangan hafal membuta lah. Maksud kita kena faham konteks dan sebagainya. And rewriting actually apa tahu, mengikut kajian daripada Jepun, ya, saya tak ingat dia punya siapa penulis dia, menyatakan bahawa 15 minit setiap hari penulisan akan meningkatkan kita punya kognitif, neuron kita yang apa-apalah itu kan. So menulis, ya, bukan menaip, menulis. So itu yang terbaik. 15 minit sahaja yang diperlukan. Sebab sekarang kita all the time, kalau meeting pun kita ada ni kan, kita just catat ataupun kita guna kita punya whatever,
pen kan. Tapi no, this is like menulis betul-betul dalam buku dan sebagainya. Mengikut kajian Jepun, traditional kan. Ini mengikut kajian daripada Jepun. Okay. So sebenarnya kalau yang terbaik daripada segi untuk mungkin lah ya, kita boleh lagi ikutlah traditional conventional way of writing ya. Macam tu. So daripada situ macam even though teknologi dah membangun kan, sometimes benda traditional ni pun kita still kena titik beratkan jugalah. Sebab sometimes some student akan cenderung ke arah traditional way. Okay. And then masa lagi dalam writing, dalam buku ni kita ada menyentuh e-guided writing. So e-guided writing instruction ni menggunakan teknologi lah. So apakah itu e-guided writing dan macam mana dia boleh menolong pelajar mengembangkan idea mereka sebelum menulis? Kalau e-guided dia memang guided. Okay, pertama nak buat apa, kedua nak buat apa. Okay, so e-guided ni menunjukkan steps ataupun langkah-langkah yang diperlukan. Okay, so bila menulis kamu kena ada apa. Step pertama misalnya, saya tak pasti exactly dia punya step, tapi dia mengikut langkah-langkah yang telah dikenal pasti. Maka dengan itu bila step pertama dah habis, step kedua dan seterusnya bila habis langkah-langkah tersebut, maka pelajar boleh menulis dengan sebaik yang mungkin lah. Okay, tapi e-guided ni juga dia ada satu dah diformulasikan lah e-guided ni dalam dalam manuskrip tersebut lah ya. Cuma dekat sini latihan tu kena macam latih tubi je lah untuk sebab bila bertutur is skill. Jadi kita kena sentiasa latih dan latih. Macam tu. Okay. Terima kasih Prof. Untuk selingan sikit lah ya. So untuk para penonton yang baru je masuk, buku Comprehensive Insight into Language Education ini boleh didapati di kedai buku penerbit UMPSA di Gambang ataupun pembelian secara online di Shopee. Dan penonton juga boleh meninggalkan komen jika ada sebarang persoalan di ruangan komen. Okay. Seterusnya kita akan menyentuh isu translanguaging. So apakah cadangan Prof lah untuk adakah translanguaging ni sedang dijalankan di Malaysia ni? Adakah efektif untuk dijalankan? Sebenarnya kita sebab kita punya mother tongue bukan bahasa Inggeris kan? Betul. Jadi itulah memang sukar untuk kita sekat translanguaging ni. Sebab translanguaging macam kadang-kadang kita cakap pun macam dua bahasa. Macam kadang-kadang mungkin lah macam ayat yang bahasa Inggeris tak perfect lah, tapi dia ada macam sedikit bahasa Melayu dalam tu, mungkin 20% ataupun 10%. Jadi kaedah translanguaging. Tapi sebenarnya kita tak boleh encourage. Kita jangan encourage student. Never mind, you can talk, you can mix English and Malay. Sebenarnya tak boleh encourage macam tu. Tapi untuk mengatakan bahawa fenomena ini bila kadang-kadang itu yang saya kata tadi earlier on, I mentioned about vocabulary kan. Kalau tak ada vocabulary, maka kita tak boleh bercakap pun. Kita tak ada perkataan yang tepat untuk itu. So sebab itulah kadang-kadang pelajar tu dia ada translanguaging. Tapi alhamdulillah masa presentation masa saya dalam kelas, mereka sangat menitik beratkan ini. Sebab kita latih kan sebelum dia orang present. So macam itulah. So my take on this part is that jangan kita tidak boleh sebagai guru, sebagai pensyarah, kita tidak boleh amalkan atau menggalakkan student untuk translanguaging. Tapi translanguaging ni berlaku di mana kita faham bahawa bahasa Inggeris ini adalah bukan bahasa utama kebanyakan dalam household. Kan? Ada kita faham bahawa ada masyarakat di Malaysia ini menggunakan bahasa Inggeris adalah bahasa yang bahasa mother tongue dekat rumah, tetapi kebanyakan kita mungkin tidak. Macam tu. Juga mungkin ada someone juga macam saya pun tahu adakah term code switching dengan translanguaging ni diorang ni adik-beradik ke ataupun dua ni benda yang lain? Kalau nak mengatakan code switching pun banyak mengenai orang kata dia macam tadi jugalah, ia terlibat dengan vocabulary. Dua-dua ni pun terlibat dengan vocabulary. Kadang-kadang dia code switching, macam tiba-tiba je dia jadi bahasa Mandarin lah, bahasa macam tu. Dia mix macam tu kan. So again, kajian memang banyak pasal code switching, Malay ke, Malay English ke, Mandarin apa kat Singapura pun banyak kajian mengenai ini kan. So again, saya punya take is that
this is not our mother tongue. Hmm. At one point we can encourage, tapi we can bukan we can encourage. Sometimes kita tak dapat elakkan. But at one point kita jangan galakkan, because dia akan ikut-ikutlah macam tu. And berbalik kepada yang saya cakap tadi, vocabulary mainkan peranan. So remember when I was in school, okay, saya ada macam vocabulary list. Sebenarnya boleh lagi praktik, tapi saya tak sure lah di dalam kalangan pelajar kita sekarang ni macam mana kan. Tapi dulu, masa saya sekolah dulu, memang ini adalah salah satu pendekatan yang cikgu buat lah untuk memperkaya ataupun enrich kita punya vocabulary. Okay. So maksudnya kita boleh cakap yang macam translanguage ni kalau overuse, dia boleh hinder ke kita punya language acquisition? Betul. Okay, seterusnya saya rasa Prof pun selalu dengar lah pakai aplikasi Duolingo ni. So macam mana agaknya pendapat Prof tentang Duolingo ni? Dia apa tahap keberkesanan dia? Ya, Duolingo ni saya rasa banyak juga research kat luar sana menggunakan Duolingo untuk enrich vocabulary, sama ada English ke. Duolingo dia banyak. Ada bahasa Jerman, ada bahasa Arab pun, bahasa Korea dan sebagainya. Ya, dan kajian telah banyak menyatakan mengenai Duolingo ni. Ia satu yang baik. Okey, pada pemerhatian saya lah, ia satu yang baik dan dapat diteruskan. Cuma subscribing tu saya tak sure berapa. Okey, tapi kalau boleh, sebab Duolingo menarik kalau kita tengok dia punya website, aplikasi dia sangat menarik dengan sesuai dengan kita punya tahap, because dia ada macam kita panggil personalized learning. Okey, so bermakna kalau student tu level ni okey, ni adalah orang kata aktiviti yang dia perlu lakukan. Okay, now dia dah lepas semua ni, lepas tu dia pergi langkah yang seterusnya ataupun modul yang seterusnya. Ini adalah personalized learning. Itu yang terbaik sebenarnya as far as penggunaan Duolingo ataupun pelbagai jenis apps lagi lah untuk mempelajari vocabulary. Okay. Untuk pandangan Prof jugalah sebagai salah seorang language educator lah. So Duolingo ni kira macam apps yang macam student one-on-one dengan apps tersebut. And kenapa a certain orang lebih prefer this way daripada macam traditional class learning ataupun like conversation among friends? Kenapa agaknya? Saya rasa macam ni, because they can learn at anywhere, at any time, according to their according to them. Meaning to say that dia tak perlu pun pergi kelas untuk belajar ni. Kalau dia duduk menunggu bas, kalau dia duduk menunggu kat kafe misalnya, dia boleh belajar sebenarnya. Sebab itulah saya rasa Duolingo ataupun sebarang apps ni macam kadang-kadang kita main biasa je, macam kadang-kadang any word game can do. Kan sambil-sambil tu kita belajar ni. So itulah yang dinamakan teknologi membantu, bukan dalam kelas. Sebaiknya di luar kelas pun teknologi membantu. Okay, so itulah as far as penggunaan teknologi di dalam pembelajaran bahasa. Okay, so macam tadi lah, macam Duolingo tu memang satu app yang mana kita akan menggunakan teknologi lah. So apakah kita ada juga term mobile assisted language learning. So sebenarnya macam mana kita boleh terangkan dengan ringkas apa tu mobile assisted language learning? Okay, now mobile assisted is like mobile, okay, and then ia again lah macam tadi, macam kita tak perlu dalam kelas sebagainya kan. Macam orang kata cikgu ni boleh bagi task kepada student dengan penggunaan smartphone, mereka boleh menyelesaikan atau melakukan tugasan. Okay, so orang kata bila gunakan mobile learning, mobile assisted language learning, pembelajaran bahasa itu bukanlah sekadar di dalam kelas, tetapi sebenarnya orang kata mereka boleh menggunakan ataupun melaksanakan tugasan yang diberi mengikut pelajar punya masa, ya, pelajar punya, mungkin ada pelajar tu dia kena buat sedikit ataupun mungkin sukar lah bagi seseorang pelajar. Jadi dia ada masa sebenarnya nak study dulu sebelum melaksanakan ataupun menyempurnakan tugasan yang diberikan. So as far as mobile assisted language learning is concerned, kita tak boleh lari lah daripada penggunaan smartphones kan untuk membantu pembelajaran lah.
Dan saya pun yakin mesti ada some parent ke apa ke yang risau juga kalau katakanlah language learning ni heavy on mobile. Sebab mereka mungkin akan risau the apa panggil, the screen time of their own children lah untuk language learning ni. So apa yang kita boleh macam sebab benda ni memang membantu, tapi maybe akan ada parent yang skeptical about the effectiveness. Kalau saya pun tak pasti macam mana sebab tak ada anak dah kecil kan. So tapi betul lah screening time ni yalah anak dewasa macam anak saya, anak remaja, again the same. Okay, sebenarnya tak bagus juga kalau 24/7 you are with your mobile phone kan. So cumanya kalau untuk parents yang kecil tu, saya dah, it's very much popular, you have to like bagikan jam, okay, berapa screening time yang dia boleh. Okay, tapi discipline needs to be there. Okay, sama juga dengan remaja. Okay, so 24/7 dengan mobile phone, tapi sebenarnya sebagai adult learners, pelajar tu sendiri kena fikirlah, okay, mana baiknya, mana baiknya, meaning to say that berapa jam dia nak diperlukan dan berapa jam yang dirasa tak perlu untuk engage di depan phone. So I think as far as this is concerned, kalau dia adalah pelajar-pelajar macam prasekolah dan sebagainya, peranan ibu. Tapi kalau adult learners, kawalan tu pada pelajar tersebut sendirilah. So kita memang dah go through lah pasal language learning, acquisition semua ni. Saya ada satu question lah pasal there is a term called fossilization by Selinker, if I'm not mistaken. Dia ada cakap that some person like ESL or EFL, dia akan a certain thing tu dia tak boleh keluar daripada native language dia when learning English. So katakanlah let's say someone that achieve fossilization, is it consider a bad thing ke untuk dia orang bila dia orang nak learn another language ni? Kalau macam ada satu kajian, saya tak ingat kajian kat mana, Bangladesh tak silap saya. Sebab kadang-kadang bila kita pronounce satu perkataan tu, kita tak boleh pronounce exactly like a native. Tak perlu pun sebenarnya. Bagi saya lah kan. Okay. So kalau kita nak kata fossilization, contohnya di pronounce satu perkataan tu kan, macam bila kita memang tak betul pun, tapi kita faham. Betul. Saya rasa it's not serious to me lah. Mungkin orang lain kata tak professional dah dia ni, pronunciation tak betul. Tapi as for me, this is individual punya opinion. To me, as long as I understand, you tak perlu nak betul-betul perfect lah, as long as I understand. Inilah fossilization. Boleh berubah, tapi sometimes kalau serious berubah lah. Tapi kalau saya faham, saya rasa this is fine. Okay, macam remember pronunciation and slang or dialect is not the same. Pronunciation has to pronounce betul. Slang is like you can have like kita kata macam kita UK, kita ada US, so it depends. Tapi saya bila dalam kelas, saya tak tengok sangat dengan student saya yang macam yalah, because terlalu banyak movie ke dia tengok, lepas tu dia bila dia present dia guna ke arah accent English, US accent yang banyak. So saya tak ambil kira sangat, tapi pronunciation itu mestilah betul. Itu yang saya titik beratkan lah. And then if you say that fossilization is concerned, my take would be, kalau saya faham pelajar itu bercakap apa, ataupun dengan siapa saya bercakap itu saya faham dia the vocabulary, then it's fine. My take is very simple. Okay, tak perlu nak sesempurna, asalkan faham, okay, go ahead, macam tu ya. Tapi Prof cakap more to speaking. Tapi speaking. Kalau in terms of writing, adakah kesalahan fossilization tu dikira major ke minor? Fossilization kalau writing, maksudnya macam they keep on using the wrong word ke, the wrong choice of word ke dalam writing. No, cannot. Kalau writing, when you use different vocabulary, you thought macam acquisition, learning of English. No, learning and acquiring the language. Learning the language, acquiring the language, dua benda yang berbeza sebenarnya. Okay, so even dalam thesis, kadang-kadang ada student tulis learning the language, lepas tu dalam bab yang lain acquiring the language. Sebenarnya dua benda ini berbeza, sudutnya yang mana lebih depth.
Jadi tak boleh main-main dalam dalam penulisan. It's different thing. Macam tu. Okay. Kadang saya pun pernah baca sekali yang kita as a Malay, we have problem pronouncing the word yang ada TH. Is it because we don't have word with TH? Yeah, even you mean like for instance macam kita sebut tree and tree, sometimes we will pronounce it wrong and the native speaker will perceive it as wrong. Kita dah cakap tiga tapi dia orang dengar pokok. So that kind of thing, sebab is it because kita memang tak ada perkataan tu, so we cannot attain that native language level? Sama je, betul. Tapi that is very obvious. 3 and 3. Apa kita panggil tu? That thing masa kita belajar tu? Phonetics. Dan kita macam kan, bila kita belajar phonetics, kita explosive sound. Kita belajar kan? Ingat kan kita belajar itu. So macam bahasa Melayu, kita tak ada explosive kan? Macam okay, kita cakap penyapu. Kita ada cakap penyapu. Mana? That is not Malay. Malay we don't have the sound. Tapi dalam bahasa Inggeris kita crips. Kita crips. Itu yang sepatutnya pronunciation. Tapi bila orang Melayu bercakap, sebab itulah bila orang Mak Saleh bercakap bahasa Melayu, sebab tu kita rasa macam macam dia punya pronunciation lain. Sebab bahasa Inggeris dia ada beberapa sound yang dia kena ada explosive dan sebagainya. Macam bahasa Melayu memang tak ada lah, I suppose. So that's the thing lah. Betul lah. Kat EFL pun kadang saya baca in Japanese pun dia orang ada problem in R and S, if I'm not mistaken. Sebab bila nak tukar je, bila nak pakai bahasa Inggeris yang S, dia orang akan automatic bunyikan dia R. Betul. So that kind of things lah yang saya rasa maybe lah sebabkan tu the speaking anxiety tu datang, because bila nak sebut tu lah. Yalah, betul. Dalam Arab pun macam bil dia ada bah. Tapi dia ada macam dalam bahasa Inggeris saya lupa. Tapi itulah sebabnya bila kita tahu, bila kita tak pandang muka orang tu pun kita tahu ni orang Arab ni. Mungkin daripada percakapan dia orang. Okay, seterusnya soalan yang seterusnya ni agak baru juga, isu yang saya nak tahu juga, identity professional guru bahasa Inggeris. So apakah yang dimaksudkan tu identity professional? Ini adalah salah satu manuskrip yang telah dihantar dalam kalangan cikgu-cikgu bahasa Inggeris. Saya tak pasti universiti yang akan mengeluarkan cikgu yang mengajar lah. Tapi apa yang terjadi di universiti tersebut adalah mereka ini, pelajar-pelajar ini, dia tidak, last kali mereka tidak jadi cikgu. Mereka, because sepatutnya dah masuk, I'm not sure maktab ke apa, tapi saya rasa bukan maktab. Tapi bila mereka masuk, finally mereka bukan menjadi seorang guru, mereka menjadi seorang penterjemah. Itu yang dimasukkan dengan identiti dalam manuskrip ni. Sepatutnya kamu dah masuk bidang ni, kamu menjadilah seorang guru. Okay? Tapi kebanyakan dia dalam kajian itu dia buat manuskrip ni dia buat kajian dua, kuantitatif dan kualitatif. So kebanyakan daripada dapatan menyatakan bahawa mereka ini kebanyakan mereka masuk sebagai belajar benda-benda yang berkaitan dengan guru, tetapi akhirnya mereka itu banyak menjadi macam masuk dalam bidang terjemahan, ataupun mungkin mereka jadi tourist guide macam itulah. Okey, bukannya menjadi, makna identiti mereka tiba-tiba hilang sebaik saja mereka habis tamatkan pengajian mereka, something like that. So adakah kesan dia tu positif terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris? Sebenarnya itulah kadang-kadang pasaran kerja, saya tak sure macam mana apa sebenarnya yang mungkin kajian lanjut perlu dilakukanlah dalam manuskrip ni kan, seperti dalam manuskrip ni lah, identity. Tapi kalau nak kata bagus tak bagus, it depends juga sebenarnya, sebab pasaran kerja pun terkait juga. Okay, tapi like satu minat, kadang-kadang tiba-tiba memang mula-mula tu okay nampak, tetapi last sekali saya tak minat teaching lah, saya lebih minat kepada menterjemah macam tu. So subjektif jugalah nak cakap pasal ni kan.
Okey, terima kasih Prof. Ada satu soalan daripada penonton. Dia meminta untuk tahu perbezaan antara pronunciation dengan enunciation. 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 Kalau nak kata saya tak familiar, maaf ya, saya tak familiar dengan enunciation tu. Maksudnya macam mana tu? Apa? Yang ni soalan dia. Pronunciation. Saya takut saya pronounce salah, saya tak pasti. Kejap, saya tak nampak. Sekejap saya pakai mata jap. Enunciation. Tak ada. Okey, kejap Soalan doktor, boleh explain perbezaan makna perkataan? Makna perkataan. Makna, dia nak tahu makna. Different dia. Okey. But sometimes ada orang cakap your pronunciation is correct, sometimes enunciation is wrong. So enunciation tu pun jarang jugalah bagi saya dengar. Okay, now sebenarnya kalau nak tengok pronunciation ni, like I mentioned, remember I told you about explosive sound. That is pronunciation. I mean the correct way of you saying a particular vocabulary. I mean the sound, the stress. Itu kita bunyikan. Itu pronunciation. Okay. Tapi kalau kita bercakap mengenai enunciation, kita cakap mengenai clarity. Jelas tak? Tak? Kan dalam rubrik tu ada, tak tahulah, saya tak pernah nampak rubrik itu, tapi kita sebut clarity dalam kita punya rubrik. Clarity kita tak sebut enunciation. Betul. Okay, kita sebut clarity. So jangan orang kata jangan mix ya. So the pronunciation is about the correct way to pronounce a certain word. Okay. Kalau enunciation, clarity. Maksudnya clear lah dia cakap tu. So it's different. Okay. Sometimes tapi both I rasa penting lah, as far as you making, as far as you presenting whatever that you're presenting, dua-dua kena ada. Clarity, remember rubrik kita belajar pun mesti ada rubrik. Berarti pronunciation, mungkin kita tulis macam ni, pronunciation is clear, itu yang dimasukkan dengan enunciation. Okay, dekat dua tu clear clear kita boleh, okay, dah faham. Okay, but pronunciation is the correct, the stress. Macam you sebut ini wilderness tu cerita lain. Macam tadi lah, crips. Okay. And then cat. A cat. Bukan a cat. You know, sepatutnya lah. That is a cat. Sound. Macam tu kan. So let's say if someone said your pronunciation is correct and your pronunciation is clear. So difference sebenarnya. Clarity. Pronunciation is clarity. So clear is enunciation lah. Tapi kadang-kadang kelak tapi you kena practice tau benda macam ni. Betul. You sekali dua tu tak. Tak boleh. Kalau especially when you want to present, you really have to practice. Macam like myself, even I want to present for conference, I dalam hal ni, dalam keadaan I macam ni, I still practice before I present for any conference. Bukan yang cakap sekolah je practice, tidak. Bagi saya, sebelum saya present paper, pada tahap ini pun saya masih practice. Dia continuous. Okay. The final one lah, saya nak tanya pasal listening lah biasanya. Sebab sometimes even dekat SPM base pun sekarang ni dia ada listening, and MUAT pun ada listening. And some people sometimes struggle dekat listening. Even though kita dah master English pun, dia orang still akan boleh tertangkap dekat listening tu. Because sometimes the audio and sometimes macam biasa pronunciation yang tak clear ataupun new to us. So macam mana dia cabaran listening ni kepada EFL lah terutamanya. Kalau nak tengok, kadang-kadang listening is the least you tackle area lah. Okay, sebab listening is not easy tau. And listening, I would say, kalau you tak nak tadi jawab soalan dia, you nak zoom kepada mana tu tadi? Apa cabaran listening ni kepada EFL? Kepada ESL, kita dalam konteks Malaysia ESL. So saya rasa yang cabaran dia yang pertama adalah kadang-kadang pronunciation tu yang satulah. Okay, pronunciation. Tapi dalam MUAT tu kalau listening, kalau mungkin kalau MUAT kalau nak menjawab listening, kita kena baca dulu sekali harung. Okay, sekali harung konteks tu apa, lepas tu kita kena bulatkan keyword. And then bila kita dengar nenek, ini mesti lepas ni ada jawapan dia. Macam tu. Okay, kalau kita itu dia punya ni. Kalau nak kata cabaran dia, saya tak dapat nak katakan secara spesifik cabaran dia.
Tapi one of the ni adalah mungkin kalau vocabulary tu dia tak familiar, Betul. maka dia akan affect listening. Memang pun macam itulah. Itulah cabaran dia yang pertama. Yang keduanya mengikut kalau saya tengok daripada listening, cabaran yang kedua adalah macam tadi yang video tu is external factor. Apa ni? Audio external factor. Okay. So tapi untuk mengatasi masalah ni selalu kena dengar. Kalau misalnya especially when you take IELTS kan, is UK punya pronunciation. Betul. So masa dulu saya nak ambil perasaan IELTS, so saya selalu dengar Astro. Saya selalu kan bola sepak yang tu kan dia dipanggil footballer kadang-kadang kan. Ya, saya biasakan telinga saya dengar. Of course lah, apa orang kata, what more kalau kadang-kadang footballer tu Scottish, that is different thing lah. Tapi memang saya tak faham. Dia punya Scottish is different kan. Macam tu. Tapi as I said, as far as listening skill is concerned, nak pick up the apa orang cakap, native speaker cakap, you need to make sure that you listen, macam sentiasa lah untuk pick up the pronunciation dan sebagainya. Terima kasih lah Prof. Rasanya kita dah dapat kupas most of it dalam buku ini. Dan satu berita yang saya ingin kongsikan lah kepada penonton yang berhasrat untuk mendapatkan buku-buku terbitan UMPSA. Untuk pengetahuan para penonton, akan berlangsungnya 2 pesta buku pada bulan Mei ini. Pertama yang dalam waktu terdekat ni adalah Karnival Semarak Ilmu 2026 yang akan dijalankan di Dewan Tuanku Chancellor UMK pada 17 hingga 21 Mei. Dan seterusnya adalah Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur lah, PBAKL, di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC KL pada 29 Mei hingga 7 Jun. So antaranya buku ni pun akan dipasarkan lah di 2 pesta buku ni. So sekali lagi lah saya ucapkan terima kasih lah kepada Prof kerana sanggup meluangkan masa dan menerangkanlah sedikit tentang buku ni. So saya harap apa perkongsian kita ni akan dapat ada manfaat lah kepada semua penonton. Okay. Yeah. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.